di depan nama kita panggil buku catatan kita dibentangkan di hadapan semua makhluk. Waktu itu dimulakan dengan amalan pertama yang ditimbang di mahsyar, ibadat pertama yang ditimbang di mahsyar, namanya sembahyang. Sembahyang. Siapa yang tinggal solat, sesiapa yang meninggalkan solat, tak solat dalam hidup dia, maka ditolak walaupun dia pergi haji 100 kali. Semua ibadat yang lain. Kunci dia ialah solat. Dia bela mak dia 18 tahun. Bela mak dia 18 tahun. Mak dia daripada tak sakit sampai ke lumpuh. Daripada berjalan sampai tak berjalan. Tapi dia tak semayang.